Hampa tahu tak apa maksud PKR? Parti Kuat Rasuah. Tam. Sebelum kau nak label orang sebagai parti kerja rakyat, kau kena tengok dulu sejarah parti yang kau sedang sokong sekarang ni, Perikatan Nasional. Dia bukan saja melibatkan kes fitnah yang terlalu banyak. Malahan kes rasuah yang terlalu banyak daripada kalangan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Malahan ada jauh lebih teruk lagi nak bagi tahu kat kau ni. Adun Kemasik mempunyai skandal bersama dengan isteri orang. Main dengan bini orang, kan? So, selayaknya parti PAS ni kita labelkan sebagai parti amalan syaitan. Fitnahnya, rasuahnya, main lagi dengan bini orang, yang itu tak cukup lagi. Ada lagi siap buat kutipan derma untuk mempertahankan seorang yang memfitnah. Ingat lagi kes Mastura, bila mana ahli parlimen kepala batas itu kalah kes saman fitnah kepada DAP, pemimpin-pemimpin DAP yang kena bayar hampir RM1 juta, RM825,000. So, sebelum nak cakap dengan orang, nak label parti orang parti kecil rakyat ke, tengok rekod parti sendiri dulu. Pertama jabat. Assalamualaikum.